Ramadan merupakan madrasah yang terindah bagi kita. Ramadan mendidik kita untuk menahan diri, melawan hawa nafsu dan membina akhlak yang mulia. Ramadan membentuk jiwa kita untuk lebih bersabar dan lebih menghampirkan diri kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Ramadan melatih kita untuk menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya. Adakah kita mampu untuk menjadi insan yang pemaaf? Adakah kita mampu untuk bersegera dalam melakukan kebaikan? Adakah kita mampu untuk menguruskan masa kita dengan lebih baik? Semoga kita semua mampu bergraduasi daripada madrasah Ramadan ini dengan penuh cemerlang. Ramadan terindah bersama.